Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 5 Cemerlang. Pada pagi ini, sebelum cikgu memulakan aktiviti, cikgu nak bertanya kepada anda berdua, adakah mempunyai apa-apa sakit dan tidak boleh melakukan aktiviti? Tak ada. Okey, sekiranya tak ada, kita akan melakukan pemanasan badan yang dimulai daripada bahagian kepala. Okey, jom sama-sama kita tolak kepala naik atas. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tolak kanan pula. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita tolak kiri pula. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tolak bawah pula. Kiraan 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita pergi kepada bahagian tangan. Okey, tangan kanan tarik rapat ke dalam dada. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus, tarik belakang pula. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tarik lagi belakang. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar pula tangan kiri. Tarik rapat ke dalam dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tarik belakang. Kiraan 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tarik lagi rapat. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita pergi kepada pinggang. Okey, pegang pinggang, tolak depan. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pandai, tolak belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bagus. Tolak kanan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tolak kiri pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki pula kita tarik naik atas. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tarik dalam lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bagus. Tarik kaki kiri pula naik ke atas. Kiraan 8. 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Tarik betul-betul ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, belakang pula. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Ya, jom kita buat lompat bintang sebanyak 5 kali exercise. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bagus. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, dah stop. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada tahun 5 Cemerlang. Okey, semua sihat ke pada hari ni? Sihat. Okey, hari ni cikgu nak ajar kepada anda ataupun kelas tahun 5 Cemerlang bagaimana untuk melakukan kemahiran tackle dan jaring. Okey, di hadapan kamu ini ada apa? Bola. Ada bola sepak. Okey, dengan bola sepak ni lah kita akan gunakan untuk menjaring. Dan dengan ada bola sepak ni lah kamu akan melakukan hadangan ataupun tackle. Cikgu akan uji kamu dari dua benda ni, iaitu tackle dan melakukan jaringan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti pertama. Okey, perasan tak di hadapan kanan, di sebelah sisi kamu, belah kanan dan belah kiri ada marker. Okey, di situ cikgu meletakkan untuk menandakan sebagai tiang gol ataupun kawasan yang kamu kena jaga daripada pihak lawan melakukan jaringan. Okey, cikgu akan jadikan kamu sebagai goalkeeper. Di sini kamu harus bijak dengan melakukan hadangan.
tak bagi pihak lawan untuk menjaringkan gol. Okey, cikgu akan meletakkan bola di titik yang pertama. Di sini cikgu akan tunjukkan apa yang perlu kamu buat. Okey, di sini pihak lawan akan melakukan tendangan penalti kepada kamu. Jadi kamu berfungsi sebagai penjaring gol ataupun keeper. Tahu apa itu keeper? Tahu, penjaga gol. Penjaga gol, pandai. Okey, penjaga gol ni dia akan halang bola untuk masuk ke dalam gol. Okey, cikgu akan tunjuk. Di sini cikgu akan menendang bola. Okey, cikgu nak murid berkeperluan khas dulu di tengah. Okey, murid normal kiri ke kiri tengok dahulu. Okey, cikgu nak murid berkeperluan khas menahan daripada cikgu melakukan jaringan, menendang ke dalam gol. Faham? Okey. Di sini cikgu akan melakukan tendangan sedia. 1, 2, 3. Okey. Bangun. Okey, nampak di situ murid berkeperluan khas tidak dapat menjaringkan, tidak dapat mengadang ataupun menghalang cikgu daripada melakukan dengan baik. Melakukan dengan baik. Okey, kita pergi kepada murid normal pula. Okey, di sini murid normal boleh bersedia. 1, 2, 3. Okey, cantik di situ tanggapan ataupun hadangan daripada murid yang normal. Okey, di sini menunjukkan murid normal ni dapat mendengar arahan dengan lebih baik berbanding murid berkeperluan khas. Seterusnya kita harus melakukan intervensi dengan melihat apa masalah daripada murid yang berkeperluan khas sehingga tidak dapat mengadang dengan baik. Okey, sebab apa kamu tak dapat hadang dengan baik? Adakah kamu keliru dengan bola yang cikgu tendang? Keliru tak? Keliru kan? Jadi untuk murid yang normal, nampak kat situ adakah mudah ke senang? Mudah ke susah untuk hadang bola tu? Mudah kan? Jadi bila mudah, penerimaan input daripada cikgu kepada murid yang normal adalah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tackle. Di sini cikgu akan menunjukkan bagaimana untuk melakukan tackle di dalam permainan bola sepak. Okey, sebagai goalkeeper haruslah bijak dengan menghadang daripada pihak lawan untuk menjaringkan gol. Okey, di sini murid berkeperluan khas akan membawa bola. Jadi murid normal haruslah melakukan tackle, menghalang. Okey, contoh macam ni. Cikgu tunjuk murid berkeperluan khas dia bawa bola, okey, masuk. Dia tackle. Kamu kena hadang ataupun tackle bola. Okey, kita cuba sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Nampak? Kat situ cantik daripada murid normal melakukan tackle ataupun hadangan. Menghadang bola untuk dijaringkan ke dalam gol. Okey, kita pergi kepada murid berkeperluan khas. Faham ke macam mana nak lakukan? Okey, kalau faham kita cuba. Okey, 1, 2, 3. Okey, bagus. Di sini menunjukkan murid normal penerimaan daripada segi pelajaran lebih bagus. Okey, kita pergi kepada murid yang normal pula. Melakukan jaringan. Okey, murid berkeperluan khas, cikgu nak awak melakukan tackle. Menghadang murid normal daripada melakukan jaringan. Tackle bola, cuba tackle bola, rampas bola. Menggunakan kaki, tangan dan segala anggota badan. 1, 2, 3. Okey, bagus, cantik. Bawa lagi. Okey, cuba hadang dia. Cantik di situ. Tetapi jaringan tetap berlaku. Okey, bagus. Di situ menunjukkan penerimaan untuk murid normal dan murid berkeperluan khas adalah baik. Cuma murid berkeperluan khas gagal menghadang daripada murid normal melakukan jaringan. Okey, sekian, terima kasih. Okey, sekian sahaja untuk kemahiran yang saya uji untuk hari ini. Yang pertama adalah dari segi jaringan dan yang kedua adalah tackle, di mana menunjukkan kedua-dua murid berkeperluan khas
menjalani inklusif dan melakukan dengan baik. Pada pandangan saya, inklusif ini sangat bagus kerana untuk murid berkeperluan khas dapat memberikan pendedahan kepada mereka dengan lebih baik berbanding murid normal. Kerana murid normal penerimaan daripada segi pengajaran tu lebih mudah atau penerimaan dari segi pembelajaran lebih mudah berbanding murid berkeperluan khas. Okey, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya selepas melakukan aktiviti ataupun permainan, kita haruslah melakukan penyejukan badan ataupun cooling down. Di sini cikgu nak awak duduk dulu. Okey, bila dah duduk, buka kedua kaki dan goyang. Okey, goyangkan anda punya otot bicep dan tricep. Seterusnya goyangkan sehingga melegakan. Okey, penyejukan badan ini haruslah dilakukan untuk meregangkan kembali otot yang telah tegang setelah melakukan aktiviti. Seterusnya, silangkan kaki, ambil kaki kiri, tendang di bahagian belakang. Tendang selama 5 saat. 4, 5. Okey, tukar. Kaki kanan pula tendang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bangun. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, sekian saja daripada cikgu untuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Okey, jelas tak? Faham tak apa yang kita buat tadi? Faham. Apa yang kita buat tadi, murid berkeperluan khas? Teka dan jaring. Bagus, pandai. Untuk murid normal, kita buat apa tadi? Tackle dan menjaringkan juga. Okey, seronok tak rasa? Seronok. Best tak buat tackle dan jaring? Best. Siapa suka permainan bola sepak, angkat tangan? Saya. Okey, bagus, pandai. Okey, sekian saja daripada